Selamat sejahtera kepada para penonton saluran Kembara Sihatku. Saya Dr. Abdul Rahman, seorang profesor yang kini berkhidmat di Fakulti Perubatan sebuah universiti tempatan dan juga Universiti California, Amerika Syarikat. Rawatan sokongan adalah sangat diperlukan selain daripada rawatan sedia ada kerana semua rawatan kanser mempunyai kesan toksik. Di hospital-hospital kanser di Amerika Syarikat, mereka kini mula mengamalkan pendekatan yang serupa dengan perubatan tradisional timur. Ini kerana mereka telah menyedari bahawa ada kalanya perubatan moden sahaja tidak mencukupi dan mereka percaya perubatan herba yang telah diwarisi sejak beribu-ribu tahun mungkin boleh memberikan manfaat. Oleh itu, mereka telah berusaha keras untuk membangunkan bidang ini. Apabila menjalani kemoterapi, dinding saluran gastrosus akan menipis, menyebabkan rasa mual dan loya. Minuman seperti teh herba tertentu adalah baik, jadi jika anda terus meminumnya, ia akan membantu. Di universiti terkemuka seperti Harvard, mereka menggunakan sejenis ramuan yang dikenali sebagai Juzen Daihoto yang serupa dengan teh herba campuran kita semasa memberikan rawatan. Dan jika seorang pesakit mengadu, saya rasa lemah, macam nak mati, doktor akan menasihati mereka untuk makan dan minum apa sahaja yang boleh memberi tenaga. Jika dikatakan ginseng itu baik, mereka akan terus menggalakkan pesakit untuk mengambil ginseng. Mereka akan menyokong segalanya. Tetapi yang anehnya, di Malaysia, jika pesakit menyuarakan perkara yang sama, doktor akan melarang mereka sama sekali daripada melakukannya lagi. Inilah yang saya tidak faham. Sudah tentu jika pesakit menggunakan ubat herba yang tidak diketahui, mungkin ada kebimbangan tentang kerosakan hati, jadi adalah wajar untuk berhati-hati dan tidak mengesyorkannya. Namun, untuk bahan-bahan yang terkenal seperti cendawan atau ginseng, ia sepatutnya digalakkan dan disokong sepenuhnya. Sebaliknya, doktor-doktor di Malaysia, jika pesakit menggunakan apa-apa selain daripada apa yang mereka preskripsikan, mereka akan melarang pesakit itu daripada datang lagi. Kesan sampingan juga berbeza bagi setiap individu, jadi sukar untuk membuat kenyataan umum. Walau bagaimanapun, untuk pesakit menerima rawatan dengan baik, stamina fizikal mesti dikekalkan. Oleh itu, orang yang tidak sakit perlu mengamalkan pemakanan sihat sepanjang masa. Tetapi bagi orang yang sakit, mereka perlu mengamalkan pemakanan berkhasiat. Hanya dengan cara itu, mereka dapat menanggung rawatan. Makanan yang baik termasuklah pelbagai jenis beri seperti stroberi, beri biru dan beri hitam. Beri-beri ini dikatakan kaya dengan hidrogen. Oksigen yang tidak stabil atau radikal bebas boleh merosakkan DNA kita. Jadi jika anda makan banyak beri ini, anda membekalkan banyak hidrogen kepada badan. Hidrogen akan bergabung dengan radikal bebas, O untuk membentuk air, H2O yang kemudiannya disingkirkan melalui air kencing. Terdapat banyak ubat-ubatan seumpamanya yang tersedia sekarang. Sejenis ubat yang dipanggil fucoidan sangat popular di Jepun dan ia adalah bahan yang diekstrak daripada rumpai laut seperti wakame dan kombu. Tetapi yang lebih baik daripadanya adalah gamtai, sejenis rumpai laut yang tumbuh di dasar laut yang paling dalam. Mengapakah ia begitu terkenal di Jepun selama lebih 100 tahun? Ini kerana penyu boleh hidup sekurang-kurangnya 200 hingga 300 tahun. Apabila para penyelidik mengkaji penyu-penyu ini, mereka mendapati bahawa penyu ini tidak makan apa-apa selain rumpai laut seperti wakame, kombu dan gamtai. Baru-baru ini, pakar teknologi makanan dari Malaysia telah mengkaji gamtai yang dikutip dari perairan Sabah dan mendapati ia mengandungi sejenis bahan yang dipanggil polyphenol yang jauh lebih tinggi berbanding produk dari Jepun. Bahan ini dapat mencegah semua jenis keradangan. Ia juga mengandungi flavonoid, satu lagi bahan yang dapat mencegah kanser. Oleh itu, sebuah universiti tempatan telah menjalankan ujian klinikal ke atasnya tahun lepas. Seperti yang dijangkakan, hasilnya sangat baik dalam mengurangkan kesan sampingan. Mengambil makanan seperti ini semasa menjalani rawatan adalah suatu perkara yang lumrah. Ia akan menjadikan seluruh badan lebih kuat dan sihat. Adalah tidak masuk akal untuk mengelak atau melarang perkara seperti ini. Untuk menjalani rawatan, stamina fizikal mesti dijaga, jadi pemakanan berkhasiat haruslah berasaskan protein. Untuk mendapatkan protein yang banyak pada waktu pagi, saya merebus beberapa biji telur dan menyimpannya. Apabila saya bangun pagi, saya akan makan 4 biji. Tetapi jika makan telur rebus begitu sahaja dalam kuantiti yang banyak, rasanya akan menjadi tawar dan membosankan. Jadi saya akan membalutnya dengan kepingan rumpai laut kering Kim. Rumpai laut adalah sumber protein sayuran yang sangat baik. Semua hasil laut berasaskan rumpai laut mempunyai komponen yang baik untuk kesihatan. Dan kerana ia ditaburi sedikit garam, ia menjadi lebih mudah untuk dimakan.
Begitu juga dengan kentang. Rebus kentang dan balut dengan kepingan rumpai laut untuk dimakan. Jangan hanya makan kepingan rumpai laut itu sahaja pada waktu pagi. Tauhu juga hiris nipis dan panaskan sedikit. Kemudian balut dengan kepingan rumpai laut untuk dimakan. Kepingan rumpai laut sekarang dijual dalam saiz kecil yang mudah dimakan. Bagi mereka yang berkemampuan, mereka boleh membalutnya dengan gamtai. Tetapi gamtai tidak mempunyai garam. Jadi ada orang yang memberitahu saya, selepas saya berkongsi petua ini, dia akan membalut makanannya dengan gamtai dahulu, kemudian membalutnya sekali lagi dengan kepingan rumpai laut di bahagian luar. Itu idea yang bagus. Pemakanan haruslah berasaskan protein. Mengapa protein? Kerana jika badan kita diibaratkan sebuah rumah, protein adalah tiang dan batu-bata yang membentuk struktur. Agar rumah itu tidak runtuh, batu-batanya mestilah kukuh. Proteinlah yang menjadikannya kukuh. Lemak juga penting untuk badan kita, terutamanya untuk kanak-kanak yang sedang membesar dan untuk sistem imun. Lemak tepu adalah tidak baik, tetapi lemak tidak tepu adalah baik dan diperlukan oleh badan kita. Ia kebanyakannya terdapat dalam minyak zaitun. Restoran-restoran mewah sekarang menggunakan minyak zaitun untuk semua masakan bergoreng. Ada juga yang meminumnya begitu sahaja semasa mengambil minuman beralkohol. Anda harus sentiasa menggunakan minyak zaitun apabila menggoreng atau menumis. Minyak sayuran yang tidak baik adalah minyak tepu. Ia dipanggil kolesterol berketumpatan rendah LDL. Apabila ia masuk ke dalam badan, ia melekat pada dinding saluran darah, menyempitkannya. Apabila saluran darah tersumbat lebih daripada 70%, darah beku akan terbentuk. Darah beku ini boleh pecah menjadi serpihan kecil dan memasuki kapilari darah yang halus. Serangan jantung dan strok semuanya berpunca daripada ini. Darah perlu mengalir dengan lancar ke setiap organ agar ia dapat berfungsi dengan baik. Tetapi apabila saluran darah mula tersumbat, aliran darah berkurangan, bekalan oksigen menurun dan fungsi organ pasti akan terjejas. Itulah sebabnya daging berlemak tinggi seperti daging perut adalah salah satu makanan yang paling tidak sihat. Walau bagaimanapun, sebelum umur 40 tahun, jika kita makan makanan ini, badan kita akan menghasilkan enzim yang mencukupi, dipanggil lipase, untuk melarutkannya. Tetapi selepas umur 40 tahun, penghasilan semua enzim dan hormon mula berkurangan. Dalam kalangan nutrien, karbohidrat memang bagus untuk memberi tenaga, tetapi ia juga boleh menyebabkan banyak penyakit seperti diabetes. Mengatakan karbohidrat itu tidak baik dan tidak memakannya langsung juga tidak bagus. Dalam kalangan karbohidrat, nasi putih dan tepung gandum putih adalah sama seperti gula tulen. Sebaliknya, tepung gandum kuda atau nasi perang walaupun masih mengandungi gula, jumlahnya jauh lebih sedikit. Cubalah untuk sentiasa menggunakan bahan-bahan ini. Makanan yang sedap selalunya manis dan berlemak dan inilah makanan yang tidak sihat. Sebenarnya, makanan yang lazat harus dianggap sebagai ubat berkhasiat. Sebelum umur 40 tahun, badan kita menghasilkan enzim yang mencukupi untuk melarutkannya dan insulin juga dihasilkan secukupnya. Jadi, walaupun kita makan banyak makanan manis, badan kita mempunyai kekuatan untuk menguraikannya. Tetapi selepas umur 40 tahun, penghasilan ini semakin berkurangan. Otak kita mengingati keenakan makanan lazat ini untuk jangka masa yang lama, jauh lebih lama daripada makanan yang tidak sedap, membuatkan kita sentiasa teringatkannya. Dan tabiat yang terbentuk sejak kecil sukar diubah. Ia akan terus berlanjutan. Untuk mencegah kanser, anda perlu mencegahnya melalui pemakanan sihat. Pemakanan sihat bermakna mengelakkan makanan yang tidak baik seperti daging berlemak tinggi, makanan berminyak dan makanan manis. Ini bukan sahaja untuk mencegah kanser, tetapi juga untuk mencegah keradangan kronik yang menjadi punca semua penyakit. Keradangan inilah yang mencetuskan semua penyakit terutamanya kanser dengan mengubah gen kita. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja anda didiagnosis menghidap kanser, anda perlu beralih kepada pemakanan berkhasiat. Untuk memulihkan tisu-tisu yang rosak dan terus menerima kemoterapi, badan menjadi lemah akibat kerosakan tisu. Paha dan kaki akan terasa tidak bermaya, jadi untuk mengatasinya, anda perlu makan dan minum dengan baik. Daging-daging lain, apabila masuk ke dalam badan akan menjadi berasid, itu tidak baik. Daging lembu dan kambing pula mempunyai lemak tidak sihat pada urat-uratnya. Lemak ini ditambah pula dengan masalah saluran darah yang sedia ada pada umur 60-an pastinya tidak baik. Sebaliknya, daging itik dan kambing gurun adalah daging tanpa lemak yang hampir tiada lemak tidak sihat asalkan anda membuang bahagian lemaknya. Dan yang menariknya, daging-daging ini menjadi beralkali dalam badan kita, bukan berasid.
Jika anda makan daging dengan cepat, anda pasti akan mengalami sembelit. Sembelit inilah yang menyebabkan kanser usus. Air diserap dengan cepat tetapi ketulan daging diserap dengan perlahan. Jadi tekanan di dalam usus meningkat. Akibatnya dinding usus menjadi lemah dan kantung kecil yang dipanggil divertikula terbentuk. Najis akan terperangkap di dalamnya dan najis mengandungi banyak bahan buangan yang menyebabkan keradangan. Ini kemudiannya akan membentuk polip dan polip itulah yang menjadi kanser. Rakyat Malaysia sekarang makan banyak daging, jadi tidak heranlah kadar kanser usus meningkat. Tetapi puncanya bukanlah daging itu sendiri, tetapi sembelit. Untuk mengelakkan sembelit, apabila makan daging, anda mesti makan sayur-sayuran dalam kuantiti yang banyak. Anda perlu makan makanan yang mengandungi pelbagai jenis serat. Dan apabila makan, anda perlu mengunyahnya dengan lama. Orang yang makan dengan cepat perlu mengunyah seolah-olah mereka sedang mengisar makanan itu menjadi sebuk dengan gigi mereka. Bagi pesakit kanser, jika mereka mencuba sup tulang di Malaysia, mereka akan dapati minyaknya telah dibuang sepenuhnya. Di setengah tempat yang terkenal dengan sup tulangnya, supnya langsung tidak berminyak, kuah seperti itu, yang merupakan pati daging sangat baik untuk kesihatan jika diminum begitu sahaja. Bagi mereka yang tidak gemar sup tulang, ikan adalah pilihan terbaik. Ikan kaya dengan protein dan omega 3 yang membantu mencegah penyakit saluran darah. Pemakanan berasaskan ikan kini dikenali sebagai diet Mediterranean. Diet Mediterranean terutamanya terdiri daripada sayur-sayuran, ikan dan kacang. Saya secara peribadi tidak begitu memandang tinggi pemakanan vegetarian yang ketat. Mereka mungkin hanya mahu hidup lama, tetapi tiada kegembiraan dalam hidup. Kegembiraan menikmati makanan adalah penting dalam kehidupan. Kegembiraan makan pelbagai jenis makanan adalah berbeza daripada hanya makan sayur-sayuran. Jadi bagi mereka yang hanya berusaha untuk hidup lama, mungkin makan sayur saja sudah cukup, tetapi dari sudut pandangan kesihatan saya rasa ia tidak baik. Badan kita memerlukan pemakanan yang seimbang dengan pengambilan pelbagai jenis makanan secara sederhana. Jika anda hanya makan satu jenis makanan dalam kuantiti yang banyak kerana ia dikatakan baik, ia akan menyebabkan ketidakseimbangan dengan nutrien lain dan boleh mendatangkan lebih banyak keburukan. Paling penting, usus kita mesti sihat. Makanan terbaik untuk itu adalah pes kacang soya yang ditapai, stew kacang soya yang ditapai, congguk jang, nasi barli dan ulam-ulaman seperti daun salad. Inilah yang kami makan semasa membesar di kampung dahulu. Saya kini berumur 82 tahun dan apabila saya melihat sekeliling rakan-rakan saya yang membesar bersama di kampung, terutamanya yang melalui zaman susah semasa Perang Korea, tiada seorang pun yang tidak sihat. Semuanya sihat walaupun sudah berumur lebih 80 tahun. Tetapi rakan-rakan universiti yang saya kenali di Kuala Lumpur jarang sekali yang sihat. Apabila saya fikirkan puncanya, pertama sekali adalah berjalan. Di kampung, kami berjalan berkilo-kilometer ke sekolah setiap hari. Di sini orang menaiki LRT atau bas, jadi mereka kurang berjalan. Sekarang apabila saya bermain golf, saya berjalan sepanjang 18 lubang tanpa masalah. Saya tidak menggunakan bagi. Tiada seorang pun akan saya yang boleh berjalan sejauh itu. Itulah perbezaannya. Dan kami makan nasi barli dan ulam-ulaman dengan pes kacang soya yang ditapai. Ia sangat menguatkan usus saya. Sepanjang hidup saya tidak pernah mengalami cirit-birit atau sembelit. Saya telah melawat India beberapa kali. Di India, walaupun anda menginap di hotel paling mewah dan makan di sana, pasti akan ada orang yang sakit perut atau cirit-birit. Saya pergi bersama rakan-rakan dari Amerika dan mereka semua mengalaminya. Tetapi entah bagaimana, saya tidak pernah sekalipun sakit perut. Saya rasa ini kerana sehingga kini saya masih gemar makan pes kacang soya don dan stew kacang soya congguk jang. Jika ada yang mengajak saya makan dan bertanya apa yang saya mau makan, saya akan jawab, jom makan stew pes kacang soya. Orang yang mau meraikan saya akan berkata, doktor ni bergurau ke? Kemudian mereka akan membawa saya ke restoran steak dan hanya mahu saya makan daging. Saya akan berkata, untuk apa kita habiskan wang untuk makan makanan yang tidak sihat? Stew kacang soya yang ditapai, pes kacang soya, nasi barli dan ulam-ulaman adalah makanan terbaik dan paling sihat. Ia meningkatkan bakteria baik dalam usus. Nasi barli dan stew kacang soya yang ditapai adalah probiotik terbaik. Semua ini adalah makanan yang ditapai